Sekarang kita nak review bag Datin Sri Zizi, antara pelakon Malaysia. Oh, ini pelakon kalau dia veteran ni. veteran ni. Kalau dia berlakon memang saya sakit hati. Dia berlakon Dia watak antagonis lah. yes. Maknanya dia boleh gabung dengan kamu. Tapi Rabi bukanlah berlakon. Dia memang antagonis, faham tak? Dia memang jahat. Kau tak tengok perangai sebenar Rabi. Hati tu busuk. Bagi aku bag, bagi aku bag, bagi aku bag. Aku punya gila ni jawab main. Busuk. Bagi aku bag. Nak bag apa? Saya ada banyak. Okay, mas tengok bag yang Wih, pertama. riak Wild West. Ini adalah Fendi Peekaboo. Okay. Peekaboo. Ini adalah Fendi Peekaboo. Peekaboo. So ini adalah Fendi Peekaboo. Peekaboo. So ini adalah Fendi. Dah! Mas. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Jangan nak kawal saya. Ini adalah Fendi Peekaboo. Ha, ni aku malas ni. Cuba baca cakap sekali. Peekaboo. Okay, 1, 2, 3. Ini adalah Fendi Peekaboo. Oh, bagus. Harga di dalam RM25,000 sahaja. Tapi pun perasan tak dekat depan bag dia tu? Nampak? Cuma saya tak tahu harga, sebab tu saya diam. Itu kan bag kan? Bagi gue teh. Bagus attack. Tunjuk ni. Kita dah synchronize lah. Tolong lah minta. Ya Allah, minta dijauhkan, tolong lah. Tak nak. Saya tak nak macam ni. Ya, mas tengok bag yang Sangat ambil otak kedua. orang lain. Oh, ini adalah Hermes Kelly Cut. Dia Kelly tapi dia macam clutch. So, kita bagi Kelly Cut. Okay. Kelly Clutch. Kelly Cut. Kelly Cut. So, harga di dalam RM65,000 sahaja. So, kedua-dua pasang handbag Datin Sri Zizi, harga di dalam almost RM90,000 sahaja. 65, 25, 90 Kak B. Laju bos ni, Mat. Telan sempua. Benda ni bila kamu fokus buat kerja Kau telan kalkulator. dan kamu ikhlas, dia akan datang. Sebab saya tak ikhlas lah. Kalau macam tu pun saya tahu kan. Sekarang ni kenapa showroom kita pintu tak buka-buka lagi? Inilah budak-budak zaman sekarang. Buang semua orang. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.